semua mengetahui baru-baru ni isu kampung Sungai Baru Kuala Lumpur kembali hangat. Yalah, bila pihak Jawatan Kuasa Penduduk masa itu tampil dengan satu kenyataan yang mengantuikan bahawa 3 Menteri Zaman Perikatan Nasional PN jadi kerajaan dululah punca nasib penduduk kawasan tu tergadai. Apa yang menjadi perhatian bila penduduk petik nama menteri-menteri yang terlibat tu ialah Anwar Musa, Syahidan Kasim dan juga Rina Harun. Tak ada siapa YB yang datang guru kami. Yang saya sedia YB Rina pada sokong ketika tu dengan pemaju. Tanah kami, dia sokong, dia pula jadi hak dia. Saya marah. Saya akan sebut satu lagi nama Menteri Wilayah ketika itu. Nak saya sebutkan? Ya? Anwar Musa. Selepas tu, dia jumpa Syahidan Kasim. Tapi sampai sekarang, nama-nama individu yang dipetik tu masih diam seribu bahasa. Lagi menggemparkan bila Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri percaya pihak yang terlibat dalam pengambilan tanah di kampung Sungai Baru ketika PM perintah itulah sepatutnya perlu beri penjelasan kepada penduduk yang terjejas. Kiranya Tuan Ibrahim pun mahu mereka yang namanya dipetik ni tampil bertanggungjawab lah. Tup-tup, hari ni bekas Perdana Menteri ke-8 yang juga merupakan pengerusi PN, Muhyiddin Yassin, tampil keluarkan kenyataan yang dia menafikan bahawa dirinya terlibat dalam pengambilan tanah di kampung tu waktu mentadbir kerajaan PN dulu. Malah, dia kata ada orang cuba nak buat tumahan kat dia sebab kononnya pengambilan tanah tu dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 dan tidak melibatkan dirinya sebagai Perdana Menteri waktu tu. Kat sini, kita boleh nampak yang Muhyiddin Yassin dah mula gelabah bila geng sendiri mahukan penjelasan. Kira dia jawab tuduhan Tuan Ibrahim tu sambil tai chi habis si Anwar Musa, Syahidan dan juga Rina Harun yang masih senyap membisu. Sedangkan, kalau nak diikutkan, baik Tuan Ibrahim, baik penduduk yang mendedahkan nama tu, tak ada seorang pun petik nama Muhyiddin pun kan. Tapi bila difikirkan semula, logikkah seorang Perdana Menteri waktu tu untuk tidak mengetahui langsung akan urusan yang dah membabitkan soal penduduk dan juga hak-hak orang Melayu di kawasan terbabit? Bukankah puaknya juga yang terpaling nak bela nasib bumi putra? Apa sudah jadi? Lagipun waktu Muhyiddin jadi PM, semua orang tahu yang dia dah buat satu negara darurat. Jadi urusan-urusan yang melibatkan perjanjian atau apa sahaja berjalan, bukankah lebih mudah untuk dia ambil maklum dan tahu semua gerak-geri urusan negara kan? Beginilah Muhyiddin. Kok ia pun dah mula gelabah, janganlah tunjuk sangat. Tiba-tiba nak nafikan. Sebab tak terlibat tu tak membawa maksud yang anda langsung tidak tahu apa-apa kan? Hai, lepas satu-satu bukti dapat dilondehkan dan membuktikan betapa rakusnya PN waktu berkuasa dahulu. Contoh macam dalam isu kampung Sungai Baru ni lah. Akhirnya terbukti yang bukan kerajaan Madani yang salah selama ni. Itu pun macam-macam naratif dan tomahan yang cuba puak PN buat sebelum ni. Sekarang ni, bila dah terkantui, baru masing-masing nak mula gelabah. Yang sini salahkan sana, yang sana salahkan sini. Mana pula perginya Rafidah Ibrahim yang terpaling pejuang kampung Sungai Baru ni? Tak mahu gesa Anwar Musa, Syahidan dan Rina untuk segera buka mulut ke? Nampak gayanya? Mungkin makin panjang episod isu kampung Sungai Baru ni. Apa-apa pun, marilah sama-sama kita nantikan kesudahan ini cerita ya.